kembali di Borak Sini dan kali ini kita nak ceritakan tentang topik hibah bukan sekadar hadiah. Okey, kita bersama dengan tetamu kita daripada pengarah urusan kumpulan Amanah Raya Berhad, Encik Ahmad Faizal Sulaiman Han. Assalamualaikum. Selamat pagi. Encik Faizal, apa khabar Encik Faizal? Salam Hani. Selamat kembali. Hari tu dah berjumpa ya? Hari berjumpa. Kita cerita juga tapi kali ini nak cerita tentang angle lain pula kan. Kita nak ceritalah dengan Encik Faizal, selain wasiat dan amanah kan, hibah juga merupakan salah satu instrumen untuk memudahkan proses pembahagian pusaka. Okey, jadi apa yang dimaksudkan dengan hibah dan bezanya dengan wasiat? Okey, terima kasih Hani, terima kasih Kanu. Ya. Jadi hibah ni ialah akad pemberian harta oleh seseorang itu ketika beliau masih hidup ya. Dan dia boleh diberikan kepada sesiapa sahaja dan ianya diberikan atas dasar kasih sayang tanpa mengharapkan sebarang balasan pun. Okey. Jadi beza dengan wasiat, wasiat ni berkuat kuasa setelah pemergian seorang itu. Okey. Beza dengan hibah, hibah berkuat kuasa serta-merta apabila dokumentasi hibah itu telah disempurnakan. Jadi penukaran pemilikan itu berlaku serta-merta setelah hibah itu, kontrak itu telah ditandatangani lah. Dan dengan cerita sekarang ni, Amanah Raya dah memperkenalkan produk terbaru Hibahku. Hibahku tu macam mana pula Encik Faizal? Jadi Hibahku ni ialah produk kami sebagai melengkapi produk-produk kami lain seperti wasiat ataupun peramanahan ataupun harta pencarian, di mana terutama sekali mereka yang beragama Islam dan mempunyai harta bercagar bolehlah memilih produk Hibahku ini untuk memastikan harta mereka itu sampai kepada orang yang dikehendaki menerimanya. Okey. Okey. Proses ini dilakukan dengan melantik Amanah Raya sebagai wakil penjana hibah tersebut. Amanah Raya akan memastikan proses dokumentasi itu dilakukan ya, dan juga kami akan memastikan pemberi tersebut memastikan lafaznya untuk memberi aset itu kepada penerima hibah tersebutlah. Okey. Apa harga yang dikenakan untuk hibahku ni, Encik Faizal? Jadi sekarang ni kami sedang menjalankan promosi ya melalui Bina Legasi. Ya. Jadi sekarang ni kontrak hibah tersebut ditawarkan pada harga RM1,300 di mana pelanggan boleh menghibahkan up to 8 aset berbanding dengan harga asal iaitu RM1,500. Oh, okey. Adakah kriteria ataupun syarat-syarat untuk penghibah dan juga siapa yang sesuai untuk menggunakan Hibahku? Okey, jadi pemberi hibah ni haruslah orang yang beragama Islam, Okey. umur 18 tahun ke atas, berakal dan waras ya. Tapi itu syarat pemberi hibah. Tapi syarat-syarat hibah secara amnya ada 5. Okey. Syarat-syarat hibah ni ialah kena ada pemberi hibah tersebut, Okey. penerima hibah tersebut. Penerima ni yang pentingnya dia menerima aset yang diberikan kepadanya. Oh, dia kena terima dulu Dia ya? kena terima. Kena ada lafaz tu Kena ya? ada lafaz ya. Okey. Syarat ketiga ialah aset hibah tersebut. Aset itu telah patut seharusnya wujud dan mestilah milik sepenuh pemberi hibah tersebut. Syarat keempat ialah lafaz ijab dan kabul tu. Okey. Lafaz ijab oleh pemberi dan kabul oleh penerima tu. Dan syarat kelima ialah pemilikan penuh oleh penerima hibah tersebut ataupun lebih dikenali sebagai khobat. Khobat. Khobat ya. Maksudnya pemilikan tu harus dimeterai lah. Ya, pemilikan tu harus dilaksanakan. Maksud kalau katakan saya hibahkan something pada Kenu, saya bagi kunci, saya bagi kereta. Tapi kunci saya pegang. Kunci saya pegang. Tak boleh lah macam tu? Tak boleh guna. Atau saya hibahkan rumah. Okey. Tapi rumah ni Kenu tak boleh masuk, kunci saya pegang. Oh, dia kena sepenuhnya macam tu ya. Sepenuhnya. Dan yang menerima hibah tu tak semestinya kena orang Islam kan? Walaupun kita yang penghibah tu orang Islam, tapi yang menerimanya non-Muslim boleh juga ya? Boleh. Jadi produk hibahku ni sesuai kepada mereka yang ingin memastikan aset tersebut sampai kepada seseorang. Tak kira siapalah. Jadi golongan yang wajar ialah mereka, contohnya mereka yang tidak mempunyai anak, ataupun mereka yang punya anak angkat, atau mempunyai anak peranan upaya, ataupun mereka yang mempunyai anak tiri, ataupun paling penting ialah mereka yang punya anak perempuan sahaja. Okey. Kerana faraid itu akan masuk ke ayah bapa semua. Kemudian mereka yang mempunyai harta milikan bersama. Ini antara produk hibah kami yang popular ya, sebab bila produk milikan bersama ni kita tak tahu siapa meninggal dulu. Jadi kita we call it hibah dua hala. Okey. Suami hibahkan pada isteri, isteri hibahkan pada suami. Oh, macam tu. Sebab
katakan suami meninggal dulu, Ya. Suami akan hibahkan dia punya portion kepada isteri. Okey. Dan kita tak tahu, mungkin isteri meninggal Siapa dulu. yang pergi dulu kan? Jadi isteri akan hibahkan portion rumah tu kepada suami. Okey. Dan last kali juga pada mualaf. Mualaf sebab kat Malaysia ni lah, kat Malaysia ni jika anak mereka tu bukan Islam, anak mereka tak terkandung dalam waris yang berhak. Ya. Jadi bila timbul farid itu mungkin mereka tak dapat hak mereka. Ya. Jadi hibah Melalui ni hibah baru boleh. hibah boleh dapat. Tuan, tadi dah cerita pasal harta kan. Tapi mungkin Tuan Faizal boleh terangkan apa sebenarnya harta yang boleh dihibahkan? Tadi contoh rumah dan yang lain? Kereta. Dari pergi syarat memang banyak harta ya, tapi dari segi praktikalnya kami ada beberapa aset yang kami allow dalam hibah kami, iaitu kalau harta alih kebanyakan ialah kenderaan. Okey. Kenderaan sama ada tidak bercaga atau bercaga, tapi jika bercaga harus mempunyai perlindungan penuh takaful ataupun mendapat kebenaran pencaga. Okey. Harta tak alih pula seperti rumah atau tanah, sama juga. Rumah tu kalau bercaga patut mendapat rumah itu kena ada perlindungan penuh takaful ataupun mendapat kebenaran pihak pencaga. Okey. Ya. Itu saja jenis harta. Yang kebanyakan tiga ni lah. Okey. Dan kita kena memilikinya sepenuhnya lah. Kalau jenis yang masih loan apa semua kita tak boleh nak hibahkan kan? Sebab dia kena milik kita kan? Kena mendapat kebenaran pencaga. Ataupun ada MRTA. Okey, alright. Okey, Tuan Faizal, apa lagi keistimewaan memilih hibahku di Amanah Raya dan macam mana sambutan rakyat Malaysia terhadap pakej hibahku ni sekarang? Jadi pertama, kelebihan dia ialah produk hibahku ni telah diluluskan oleh Majlis Pengawasan Syariah Amanah Raya. Okey. Keduanya, melalui hibahku ini, pemberi hibah itu dapat menikmati aset tersebut ketika beliau masih hidup. Dan ketiga, melalui produk hibahku ini, pemberi hibah itu dapat memberi up to 8 aset dalam perjanjian tersebut. Dan keempat, produk hibahku kami membenarkan penghibahan aset walaupun aset itu bercaga, tapi dengan syarat ada perlindungan MRTA ataupun dan mendapat kebenaran pihak pencaga tersebut. Okey. Setakat ni sambutannya agak tinggi ya. Kami telah jual hampir 1,000 aset hibahku setakat ini. Walaupun kami baru launch pada Oktober 2023. Okey. Sebab produk ni melengkapi produk-produk kami yang lain seperti wasiat hibah dan ialah kita nak merancang pewarisan tu, kita nak pastikan yang paling penting contohnya macam suami nak pastikan isteri, you always must have a roof on your top. Jadi apa jadi harta lain okeylah, tapi rumah kena make sure. Jadi hibahkan rumah pada isteri. I see. Dan dengan kita ada kempen Bina Legasi Amanah Raya tengah buat tu. Apa tu kempen apa tu sebenarnya? Kempen Bina Legasi ni lah kempen kami untuk mewawarkan betapa pentingnya perancangan pewarisan ni yang kami telah lancarkan daripada 1 Ogos hingga 30 September ya. Jadi dalam kempen ini kami menawarkan diskaun kepada pelbagai produk kami. Tapi khususnya untuk hibahku, harga yang ditawarkan ialah RM1,300 untuk 8 aset berbanding pada RM1,500 harga asal. Sampai bila tu? Sampai 30 September. Okey. Sikit lagi, setengah seminggu lagi. Jadi yang pentingnya pelanggan-pelanggan boleh mendapatkan consultation ya secara percuma di seluruh cawangan kami, 20 cawangan kami di seluruh Malaysia ataupun bagi siapa yang ingin mendapatkan produk kami secara digital, bolehlah mendownloadkan aplikasi My Amanah Raya kami. My Amanah Raya kami, okey. Dan ini juga memberi peluang kepada rakyat untuk mendapatkan pendapatan lebihan jika mereka menjadi ejen kami. Okey. Dan promosi ini sampai 30 September sahaja ya. Baik, terima kasih Pak Encik Faizal. Hibah ni sangatlah penting sebenarnya, terutama kita nak meninggalkan harta kepada orang tersayang kita. Kena fikir betul-betul dan boleh gunakan khidmat hibahku daripada Amanah Raya. Terima kasih Encik Faizal Sulaiman Han, pengarah urusan kumpulan Amanah Raya Berhad. Dan dengan itu kita akan berehat seketika, terus menonton. Kita dah habis dah. Ya Allah. Saya ingat nak pergi masuk lagi iklan. Satu dengan Encik Faizal lagi. Kita dah habis dah hari ini sebenarnya. Menarik esok. Kita ada topik awas serangan jantung seperti sambutan Hari Jantung Sedunia. Dan juga ada Ira Shazira dan Nabila Maharani in the house bersama pengacara FBI
FBI dan juga Dahlia. Ya Allah, Okey. kalau boleh hari nak sambung lagi satu segmen pasal amanah raya ni sebenarnya ni. Ialah sebab pasal hibah dengan hadiah ni, hibah sebagai hadiah ni dia agak kompleks. Ya. So banyak informasi yang kita kena hadam. Maksudnya ambil Cik Faizal masa. kena datang balik. Kena datang balik. Bukan 2 kali je, kena Ya. berkali-kali datang ke Borak Sini sekejap lagi Okey, ya. kita jumpa lagi esok di Borak Sini. Jangan lupa follow kami di media sosial Borak Sini, TikTok, Instagram dan juga download aplikasi Sini SEENI. Dan kalau nak tengok balik siaran ulangan malam ini pukul 8 dan tengok je lah kat YouTube tu. Ya, Sini. betul. Okey, sebab kita nyemut tengah happy-happy ni, kita nak tutup rancangan kita dengan lagu Jomblo Happy. Silakan Antu Band. Assalamualaikum. Sedikit pun ku tak merasa malu tanpa ada kekasih.